Rupanya guys, manusia ni memang diciptakan untuk hidup di bumi. Explanation paling mudah adalah kita tengok pada NASA astronot yang baru balik selepas 9 bulan terkandas di ISS. Suni dan Buzz ni sepatutnya balik ke bumi 9 bulan yang lepas. Tapi diorang terpaksa delay selepas kapal angkasa diorang ada masalah. So selepas 288 hari berada di angkasa, ini yang berlaku pada badan mereka. Secara asalnya DNA mereka akan reset apabila mereka balik ke bumi. Tapi 7% daripada DNA mereka akan kekal rosak. Mata pula berisiko untuk kena cataract. Kulit jadi nipis, mudah koyak dan lambat untuk sembuh di angkasa. Astronot akan hilang 20% cecair daripada badan di angkasa. Jisim tulang pula boleh hilang 1% setiap bulan. Imun sistem pula jadi lemah. Terdedah kepada radiasi selama 6 bulan di angkasa bersamaan dengan 10 kali ganda radiasi di bumi. Citaran darah dalam badan pula menjadi perlahan dan sel darah merah akan berkurang. Radiasi di angkasa pula akan menyebabkan kerosakan pada otak dan boleh menyebabkan Alzheimer. Rekod paling lama manusia berada di angkasa adalah sekitar 371 hari. So bayangkan apa akan jadi pada manusia yang nak pergi ke Marikh nanti.